Assalamualaikum guys. So kalau sebelum ni aku ada beritahu nak pergi ke Bazar Kampung Seri Damai dan juga Jaya Gading. Tapi itulah, hari ni kita ada majlis buka puasa dekat Hotel Seri Malaysia. So kita pergi buka puasa sana. Kau layanlah video ni. So untuk episod kali ni kita jalan-jalan di Kuantan, Hotel Seri Malaysia. Buka puasa kat sana bersama dengan keluarga. Aku ingat dekat Hotel Seri Malaysia ni parking dia susah sebab nama dia hotel kan. Rupanya parking dia banyak guys. So tak ada masalah untuk parking. Aku sampai dalam pukul 6.45 petang macam tu, sebelum berbuka. Kita orang pun masuklah ke Dewan Hotel Seri Malaysia ni. Bila tengok buffet tu, banyak betul guys. Kau boleh tengok dalam video ni, bermacam-macam makanan ada. Daripada buah-buahan, lauk pauk yang banyak, dan juga air minuman yang bermacam-macam. So kau boleh tengok apa yang aku ambil dekat sini. Ada macam-macam menu. Yang paling best aku suka dia punya kambing bakar. Kambing bakar dia lembut je guys. Selesai je kita dah makan buka puasa, aku pun carilah surau. Dan korang jangan risau, surau dekat Hotel Seri Malaysia ni boleh dikatakan besar dan luas lah, dan selesa. Dan nak cari pun tak susah. Tandas pun banyak dalam ni. So kita jumpa di bazar seterusnya. Kita ronda sampai berbuka. Assalamualaikum.